susah tajuk ni. Macam mana nak buat ni? Alah, pakcik Google kan ada. Hanania, awak buat apa tu? Tengah buat tugas RBT yang cikgu baru bagi. Oh, susah ke? Nampak macam susah. Tapi saya rasa kita boleh buat. Awak rasa kita kena bagi tahu cikgu ke? Sebelum kita tanya cikgu, lebih baik kita cari dulu. Anda bersama saya, Cahaya Al-Kausar dalam surat khas TV PSS Media Sesaja. Setelah membuat pencarian maklumat atas talian, saya akan kongsikan kepada penonton apa yang kami dapat untuk tugasan kali ini. Tonton sehingga ke penghujung video ya. Dunia pendidikan semakin berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kini, jelas lagi nyata bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan sistem pendidikan negara. Masa depan pendidikan negara juga semakin maju dengan penerapan bahan digital. Dengan inovasi berterusan, kami, pelajar, akan lebih bersedia menghadapi cabaran dunia digital ini. Penggunaan bahan digital seperti video interaktif, simulasi dan aplikasi pembelajaran telah mengubah cara kami memahami pelajaran. Dengan kaedah ini, cara belajar menjadi lebih menarik, mudah difahami dan menyeronokkan. Teknologi digital juga membolehkan kami belajar mengikut kadar kami sendiri. Platform pembelajaran atas talian menyediakan latihan interaktif yang boleh diakses di mana-mana dan bila-bila masa. Tapi, penggunaan bahan digital juga ada cabarannya seperti kekurangan peranti dan akses internet. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan dan pihak sekolah sentiasa bekerjasama menyediakan kemudahan teknologi yang lebih baik. Kawan-kawan, setuju tak kalau saya katakan masa depan pendidikan negara kita semakin maju dengan penerapan bahan digital? Bahan digital ni kawan-kawan bukan sekadar alat pembelajaran tetapi satu revolusi pendidikan. Dengan gabungan teknologi dan pendidikan, kita dapat melahirkan generasi yang lebih cekap, kreatif dan berdaya saing. Cikgu? Ya? Saya nak tanya pasal tugasan RBT kami. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu, AI itu apa? Oh, AI. AI ni adalah singkatan kepada Artificial Intelligence. Okey, iaitu kemampuan komputer atau mesin untuk meniru tingkah laku dan pemikiran manusia. Okey. AI ni ringkasnya kita adalah satu teknologi yang bolehkan mesin berfikir dan bertindak seperti manusia. Ya. Contohnya, AI bantu kita dalam banyak perkara. Contoh, AI ni macam pembantu peribadi, pembantu maya. Okay. Pernah kamu tengok kereta yang bergerak tanpa pemandu? Itu adalah pemanduan automatik yang dijana oleh AI. Oh, itu AI. Tengah main game ke tu? Taklah, saya tengah jawab kuis. Oh, best kan? Best. Soalan yang susah pun tak membosankan. Betul tu. Sekarang, mari ikut saya kita saksikan apa kata guru-guru dan murid-murid SK Seri Bonus mengenai peranan bahan digital dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Saya suka main game matematik. Rasa lagi senang nak faham. Di rumah saya, mak saya selalu minta saya buat latihan tambahan di atas talian. Best Kak Iwa bila cikgu bawa kita ke mak-mak komputer. Betul tu, saya setuju. Bahan digital dapat menarik minat murid untuk belajar. Yang paling mereka suka adalah permainan interaktif. Bersemangat semua nak menjawab. Saya rasa bahan digital memang banyak membantu. Cuma, kita perlu pastikan ia digunakan dengan bijak dan tidak menghabiskan masa terlalu lama di depan skrin. Saya dapati murid-murid saya lebih fokus dan bersemangat bila saya menggunakan bahan digital dalam kelas. Sekian dahulu untuk segmen kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share.